jendela kan. Kita ada jendela. Jendela juga. Untuk ingat apa ni. Sat sana. Okey. Sekarang ni di Sungai Buloh pada. Sungai Buloh. Okey. So, sekarang ni kita tengah di sebelah sini. Okey, tak ada lah toilet. Toilet dah tak ada lah. Toilet. Lepas tu plata siling kita pasang sini. Plata siling sini lah kita akan pasang. So yang ni boleh runtuh lah? Ha? Boleh. Boleh kan? Tak ada runtuh rumah? Tak ada. Tak ada? Ya. Sebab sebelah dah buat juga bos. Ha? Sebelah dah buat juga. Yang mana? Yang ni. Sebelah mana? Akak dia dekat. Ada orang dah buang? Okey. So yang ni kasih buang. Yang ni kasih buang. Bagi tembok sini. So yang ni tutup terus lah rata. Oh dia situ mau konkret. Sini direct kan sambung. So yang ni hentam buang lah. Tak pakai konkret kan? Buang jalan. Sini buang. So tunggu plaster siling sampai. Yang ni bagi rendah sikit lah. Yang sini. Itu saya buang tali. Luas CSP itu berapa? 1,000. 1,000. Tinggi 7 feet. Okey, lepas tu plaster siling yang ni. Okey. Yang ni sama level yang ni. Ni sama level. Yang sini tinggi. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Sekejap lagi barang sampai. Terus sambung. Buka pintu. Okey, so plug. Bos dah lukis kan plan? Mana plan bos? Korang dah buang tak? Mana? Ada bos kecil cuma pegang enggak ada. Okey, yang ni sama ni pecah ni. Laluan pipe terus packingnya. Apa ni Cang? Yang itu kena pecah kan? Mana? Tu. Kau kena buat siang kan? Dia nak pecah ni. Yang ni pecah. Bagi rata. Bagi rata ini. Dia rata bubur tile kan? Tie straight aja. Nanti kita letak. So sini laluan pipe terus buat lah. So pipe mandi sebelah sana. Pipe mandi mana? Pipe mandi sini ya. Ya betul. Mandi. Shower. So sini shower ni ambil daripada ni bawah. Usah gentar menempuh